Hari ni kita nak pergi sarung ikan. Tapi tempat potnya lain. Dia ada sedikit lagi dekat rumah. Dia tapi dekat situ. Jom kita pergi. Beramin okey eh? Lagi dengan lombok, tapi kali ni pun lomboknya pun masih ada ikan haruan lagi kan. Haruan ke atau apa dah, haruan atau cana. Dapat 2 ekor kan. Rasa lagi. Rasa macam tak ada. Ada je ke? Yang sekali tu je. Dapat 2 ekor. Kau tahu? Dah tak ada dah. Oh ada. Rasa lagi. Okey, kita rasa lagi. Ya kan dah tak ada dah. Punya ada disorok-sorok. Main nyorok-nyorok Tapi tak boleh lah nyorok dengan apa saya dekat sini. Aduh. Ini tak ada dia. Dia ada rasa. Tapi tak ada juga dapat. Dia ada lagi. Aduh. Hilang tu. Dapat pun ada dapat ikan anak puyuh. Ni tak nampak pula ada puyuh dekat atas ni. Besar ke ikannya, geng? Besar. Kat atas tu ada. Besar puyuh je. Kita boleh bagi atuk ni. Itu kat sana. Sana. Sauk itu sana tu. Kat sana. Tapi sekarang kat sini pula. Sauk kat sini. Tapi dapatlah ikan. Kau tengok tu. Nampak. Banyak tu. Ni dia tengah sauk lagi. Takut dapat ke ikan besar ke. Dapat ikan lagi. Dapat ikan. Dapat ikan. Mana pula aku tadi. Ada ikannya lagi. Ikannya lari lah, geng. Banyaklah kat sini lombok-lombok dia. Sini ada. Sini. Ikan buyu korang buat tak besar tu. Ikan buyu. Lepas tu yang itu. Yang ini
panjang ni, kau nampak tak? Sekejap, aku zoom. Ni. Yang besar ni. Yang besar ni ikan puyuh. Tu. Yang panjang tu ikan haruan. Kita saut lagi sini. Saut. Atas tak pasti ada ke tidak. Ikan puyuh banyak lagi. Tak banyak sangat. Sini banyak puyuh lah rasanya. Sini banyak puyuh. Siapa tu? Ada ikan ke kat situ? Tak ada. Dalam-dalam sana ikan tu duduk. Jadi bernafas tu pun macam bunyi buih dah. Memang bunyi buih. Pelik. Ni kalau air ni boleh kuras. Dah memang kuras dah. Tapi kita orang tak ada jet ni. Tu. Dapat lagi. Anak puyuh. Mana? Lihat. Tu dia. Nampak kenapa dekat sini? Okey. Macam tu. Ikannya. Kenapa? Kat sana tadi tu. Ada yang macam tu kopi. Yang apa ni? Yang sana tadi kita orang dapat ikan haruan dengan puyuh. Tapi kan ikan tu kat sana ekor dia ujung. Ekor yang ujung Pendek. Taklah. terkoyak kan. Kau tengok dengan aku sekali kena, Mat. Dengan aku sekali kena. Kau tengok. Ni kita orang aku sekali kena. Ya, ni jalan ni lah. Ni kita orang ikut ni sana. Mau kita orang sana. Sini kita orang ikut. Okay, Kita nampak sini air luak. sini dah tak ada. Hutan banyak. Kita tengok daripada jauh tu kan. Tengok daripada jauh je. Tengok kita sini je. Tu dia orang yang saut ikan. Tu dia. Jangan pandang saut ikan je. Tak semestinya saut ikan. Pun ada juga main lajak. Saji. Boleh saji. Boleh. Ni bawah-bawah ni kan. Tengok tu dah tu. Buat sawit. Tak ada. Tak ada. Busuk ah. Ha? Ya, buah sawit tu. Kita tak ada. Ini kenapa bawah ni ada lubang? Mana ada? Tak ada. Air pun tak ada. Kita cuba tengok sana, Aman. Tak ke sana. Kan tempat tadi. Takut kesian ada. Cubalah. Bosan lah situ kat situ je. Bawa getah buku lah. Busuk lah bawa getah buku lah, geng. Kat sini tempat puyuh lah. Dia puyuh suka dengan buah sawit. Bapak tak tahan siap bawa sini. Bawa getah buku. Ada pokok getah buku. Bawa pokok getah. Kan? Tengok. Mana ada getah pokok getah kan? Semua sawit kan? Nampak? Semua sawit. Ada getah, pokok getah. Sana pun sawit. Sana sawit juga kan?
Sana apa sawit? Nampak? Sana tu. Dengan sini. Sampai belakang sana. Jom. Gerak je. Kita tengok mana situ. Tengok situ balik. Ayo. Ayo. Kan dah cakap. Kat sana ada biawak, geng. Sana ada biawak, ada biawak. Ni hutan. Tempat ni. Kat dalam sains. Sains Kuat sikit amat cakap. sains dia berapa? Ada tulis. Sini lombok pun ada, geng. Sini. 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 Tengok. Dekat ni. Dekat. Nampak? Kak main lagi lah. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 5.36. 5.36. 5.36. Ibu biar pergi ambil abang. Pukul 5.30 ada gerak. 5 ni lah. Abang balik pukul 6. tak mau pergi. Nak cari parking. Tadi Tora bantu rumah tu tadi. Bantu rumah tu tadi. Kita orang bagi ikan. Kita orang bagi ikan. Lepas tu ikan dia terkeluar daripada beldi. Dia suruh letak belakang. Tu. Lepas tu kita orang tolong. Tu yang kita orang balik. Kita orang nampak kat sini. Sebab tu kita orang cepat-cepat balik. Ambil kamera. Ambil. Kita Ambil. orang lupa nak buat apa ni video ni sebab kita orang tadi nak dapat ikan besar. Susah kan? Bukan senang nak dapat ikan besar. Lagi pula kalau korang apa dah tengok yang mana lah? Video yang mana dah? Ada. Orang dapat ikan tu ni. Ada duduk belakang tu. Kepada yang telah menonton video kami yang dua tu, terima kasih bagi menonton video kami. Ni kami buat video untuk anda semua. Yang mana belum tengok, sila tengok video kami. Dan subscribe, like. Orang yang lain minta subscribe. Tapi kalau korang ni tak apa lah. Kalau korang nak subscribe, subscribe. Kalau tak nak, tak nak lah. Kita orang tak paksa pun. Tengok dalam mangkuk tu dah banyak. Terbalik lah. Nampak? Dah banyak dah. Ada dekat sini. Sepat ada. Sepat, puyuh, haruan. Haruan 2 je tadi. Puyuh banyak. Allah. Apa?
Jap. Sorry. Apa udah padam? Mm-mm. Habis boleh lagi muncul. Ha. Kamera ni goyang-goyang, maaf geng. Nampak ada papan aku tijak tu tak? Nampak papan goyang-goyang kamera. Alamak. Korang diam. Aku nak prank dia. Rasa sini ada tak? Rasanya kita kena balik ni. Sebab video kita nanti kita dah siap. Kau nak balik ikut juga man? Jom, kita balik jom. Kenapa? Sebab barang dah nak sampai. Barang apa? Barang pendrive. So, Nah, kita kena balik besok. hari ni. Ada hazan aman. Cewa. Kira. Jadi kau cepat mati. Cepatlah. Jom. Benda lah anaknya. Kita sini kalau buat parah okey tak geng? Kalau korang kata boleh setuju kita buat parah malam ni. Tapi tak tahu lagi lah. Kau sebab hidup ke mati ni? Mati geng. Ikan ni mungkin kena tijak ni. Kita kena buat separah ke tidak geng? Sebab tengok hutan dia. Kalau korang boleh kita orang buat buat parah. Korang setuju? Korang komen kat bawah. Okey? Mantap. Keren banget cuy. Kita kena cepat balik cuy. Kenapa? Yalah, barang nak sampai tu. Tak ada, aku je lah yang balik. Betul? Aku balik, aku tidak kembali. Maafkan aku. Aku harus pergi, tinggalkan dirimu. Takkan ulangi yang seperti ini. Terima kasih telah nonton video kami.